Pernah tak anda fikir sekejap, siapa sebenarnya di sebalik butang pesan sekarang tu? Di sebalik setiap makanan yang sampai depan pintu atau setiap perjalanan e-panggilan yang kita ambil, ada seorang insan. Hari ni, kita akan selami dunia di sebalik aplikasi di China, di mana ekonomi gig ni bukan lagi sekadar trend. Ia dah jadi satu kuasa gergasi yang membentuk kehidupan berjuta-juta orang. Okey, untuk kita betul-betul faham cerita ni, kita kena tengok dulu besar mana sebenarnya benda ni. Dan bila kita cakap pasal ekonomi gig China, percayalah, skala dia memang luar biasa. Susah kita nak bayangkan. 200 juta. Ya, bukan main-main. 200 juta orang. Itulah anggaran jumlah pekerja gig dekat China. Nak bagi gambaran, jumlah ni hampir 6 kali ganda seluruh populasi Malaysia tau. Bayangkan, macam ada sebuah negara pekerja gig yang tersendiri. Dan angka 200 juta ni, ia bukan nombor atas kertas je. Mereka ni merangkumi lebih 1/4, tepatnya 28% daripada seluruh tenaga kerja di bandar-bandar besar China. Ini bukan lagi kerja sampingan atau side hustle. Ia dah jadi tulang belakang ekonomi bandar mereka. Jadi, siapa sebenarnya 200 juta orang ni? Di sebalik setiap apps, setiap klik, ada muka-muka di sebaliknya. Jom kita kenal sikit siapa mereka ni. Orang-orang yang memastikan hidup kita jadi lebih mudah. Tenaga kerja ni sebenarnya macam-macam, tapi majoriti daripada mereka, lebih 100 juta orang adalah mereka yang kita nampak hari-hari. Abang-abang rider hantar makanan, pemandu e-hailing, orang yang datang kemas rumah. Mereka lah nadi yang memastikan bandar-bandar gergasi di China tu sentiasa hidup 24 jam sehari. Dengar ni, dari 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu. Ini bukan ayat dalam drama tau. Ini kata-kata dari seorang pekerja penghantaran sebenar, Encik Zhang. Dan jadual kerja macam ni bukanlah sesuatu yang pelik. Ia adalah realiti harian bagi ramai orang. Satu pengorbanan untuk mencari rezeki. Memang nampak macam banyak peluang kerja kan? Fleksibel, boleh jadi bos sendiri. Tapi ada harga yang perlu dibayar. Ada cabaran-cabaran tersembunyi yang selalunya kita tak nampak. Dan kita kena faham apa cabaran-cabaran ni. Sekarang ni, cuba tengok data ni. Mesti ramai yang terkejut. Satu kajian mendapati tahap kepuasan kerja di kalangan penghantar makanan ni sangat tinggi, 81%. Jauh lagi tinggi daripada pekerja kilang biasa. Kenapa agaknya? Mungkin sebab ia lebih fleksibel berbanding kerja kilang yang terikat. Tapi ini menimbulkan satu persoalan yang menarik. Soalan dia sekarang, kalau ramai yang nampak berpuas hati, apa masalahnya sebenarnya? Kan? Jawapan dia tak semudah itu. Realitinya jauh lebih rumit dan berlapis. Inilah dia masalah-masalah yang tersembunyi tu. Pendapatan tak menentu. Hari ni ada, esok lusa belum tentu. KWSP, perkeso, lupakan je. Kalau kemalangan kat jalan raya tu, siapa nak tanggung? Dan jangan lupa, setiap saat, setiap pergerakan, aplikasi tu tengah perhatikan. Inilah harga sebenar untuk kebebasan yang diorang dapat. Bila dah jadi sebesar ni, dengan isu yang kompleks macam ni, mestilah kerajaan pun kena masuk campur kan? Jadi, apa yang kerajaan China buat? Macam mana mereka cuba nak seimbangkan semua ni? Jom kita tengok. Mereka tak duduk diam je. Kerajaan dan mahkamah kat sana tengah fikirkan cara baru nak kelaskan pekerja-pekerja ni. Ada satu idea yang menarik, mereka panggil pekerja monoton. Maksudnya, orang yang buat kerja berulang-ulang yang dikawal oleh algoritma aplikasi. Tujuannya, simple je, untuk bagi mereka hak-hak asas. Sebab mereka ni bukan sekadar kontraktor biasa-biasa. Dan inilah dilema paling besar untuk mana-mana kerajaan pun. Sebelah sini, kita nak ekonomi berkembang, nak ada inovasi, platform-platform ni memang bawa semua tu. Tapi sebelah sana pula, kita tak boleh abaikan hak dan kebajikan berjuta-juta pekerja. Nak cari jalan tengah tu, memang bukan kerja senang. Dan penting untuk kita ingat, ini bukan cerita pasal China sahaja. Tak, isu ni, ia isu global. Benda yang sama tengah jadi di seluruh dunia. Termasuklah, kat Malaysia, betul-betul depan mata kita sendiri. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Lain kali, bila kita guna aplikasi, pesan makanan dan ia sampai depan pintu dengan mudah, cuba kita berhenti sekejap dan fikir, adakah keselesaan yang kita nikmati ni sebenarnya dibina atas ketidaktentuan hidup mereka? Satu soalan untuk kita sama-sama renungkan.